tunjuk Zack Bling punya viewership. Aku tahu. Ni waktu dia break dengan Leila. Lepas tu? Lepas tu dia constant dan dia pelan-pelan naik. Alvin? Oh, kan I dah cakap masa tu very risky. Tengok, lepas 2 hari tu, 4 klien kita back out. Hidayat, what is his rating now? Dah naik. Nak dekat sama macam dulu dah. I siang-siang dah cakap don't do it. But semua orang panik kan? Takut. Siapa pandai-pandai, terminate dia. I dah cakap, we ride this through. Kita maintain. Korang mesti kena faham the breakup between Z Bling dengan Leila, the bad publicity tu, semua orang mesti tanya, siapa dia punya agent masa tu kita punya client list semua terbabit. Tapi ni Zack Bling tau. Dia start daripada bawah, okey? I ikut je. Sekarang, dia semakin popular. You see lah? All of our hard work, all down the drain. Tapi bila kita terminate dia punya kontrak, semua orang setuju kan? Jadi, sekarang macam mana? We sign him back lah.